Masih banyak yang perlu dilakukan dan kita akan terus melakukannya bersama-sama. Kata-kata tersebut diluahkan Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq bagi memastikan warga pendidik tidak berasa bersendirian dalam berdepan pelbagai senario dunia pendidikan negara. Menurutnya, Kementerian Pendidikan KPM sedang menggerakkan segala ikhtiar bagi memastikan sokongan psikososial kepada warga sekolah berada pada tahap sebaiknya susulan insiden kematian seorang guru wanita di Selangor baru-baru ini. Beliau turut mengambil maklum kegusaran dalam kalangan warga pendidik serta masyarakat berhubung kejadian itu yang disifatkan sangat dekat di hatinya memandangkan beliau memulakan perjalanan dalam politik sebagai seorang aktivis kesihatan mental. Pihak kementerian juga sentiasa mengambil berat aspek kesihatan mental warga pendidikan menerusi kerjasama dengan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Kementerian Kesihatan KKM dan kaunselor. Fadilina merayu semua pihak menghormati privasi keluarga mangsa, mengelakkan sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada polis untuk menjalankan siasatan secara teliti bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Beliau turut mengajak guru meluangkan masa untuk bertanya khabar, mendengar dan memastikan rakan sekerja berada dalam keadaan yang baik. Pada Khamis lepas, media melaporkan seorang guru wanita ditemukan meninggal dunia di sebuah sekolah di Hulu Selangor.